Ya. Di ibadat dua, dan ibadat kalau kita jaga betul, dia akan dapat mendekatkan kita dengan Ta'ala. Tapi kalau ibadat kalau kita tak jaga, dia dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Ibadat boleh jadi terjauh kan? Ada bahaya. Sufi punya kajian dalam. Sembahyang. Ya, sembahyang dipanggil silatul abdi wa rabbi. Sembahyang ni silah, kontak hubungan zahir batin antara hamba dengan Tuhan. Tapi kalau tak kena cara kan. Dia sembahyang ada penyakit, riya, ujub. Jadi apa? Dia rosak. Ya, kam min sa'imin laisa lahu min sam'i ila jawal atash. Ya, banyak orang yang berpuasa, ibadat ataupun qiyam tapi tak dapat penat. Tak dapat lapar kalau puasa. Itu maksud dia. Ya. Dia puasa 6, habis satu kampung tahu. Anak 3 hari lagi share, anak ini tak puasa 3 hari lagi. Kau cerita dengan orang buat apa? Idfan wujudak fil ardil humun. Fama nabata mimman lam yudfan lam yatiman itaju. Tanamkan diri kamu dalam bumi yang tersembunyi. Kau dengan Tuhan, jangan buka dengan makhluk. Kau cerita je habis pahala. Imam Ghazali sebut dalam Ihya, dalam Minhajul Abidin Tasniful Akhir dia, seorang buat ibadat 70 tahun, terbatal haji dia tadi dengan satu kalimah je. Ya, orang datang rumah dia, dia pun sebut panggil bini dia, 3 ke 5, keluarkanlah cerik yang kita pergi haji kali ke-7. Dia nak cerita orang dia pergi haji 7 kali. Kata Imam Ghazali, dengan sepatah kali tu batal habis pahala ibadat. Buat ibadat satu perkara kan, nak ibadat yang bukan senang. Kemudian nak mengawal kematangan dalam ibadat lagi sukar. Nak betulkan qalbi kita buat ibadat, menghadap dia kan menghadap makhluk. Menghadap dia, alhamdulillah dia angkat terus. Wala amalu salihu yarfa, amal salih Tuhan angkat. Amal salih apa? Bersih, kita ada campuran lain. Kalau ada campuran lain, dia pum Tuhan tak terima. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan tu cantik, elok, dia tak terima melainkan yang elok. Dan elok sebenarnya bila qalbi dia bersih dengan Allah Ta'ala.